Al-Quran. Memanglah itu sebagai panduan hidup kita sebagai orang Muslim, perkara yang mesti sentiasa berada bersama-sama dengan kita untuk memandu kehidupan kita. Dan apatah lagi kepada mereka yang memang kehidupannya sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Tidak kiralah dia mengamalkannya ke ataupun apatah lagi yang mengajarkannya, kerana sabda Nabi SAW, "Khiyarukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi saya ingin ucapkan tahniah kepada One Publication Haraki di atas kerjasama ini. Jadi oleh kerana One Publication ini berada di Shah Alam, di bawah Parlimen Shah Alam, jadi saya sangat rasa berbesar hatilah kerana di kawasan saya ini ada usahawan, ada ramai daripada kalangan rakan sekerja yang mengusahakan satu perkara yang penting, khususnya untuk nak seimbangkan di antara keperluan kita, memberikan kefahaman keduniaan kepada anak-anak, mempersediakan mereka untuk kehidupan apabila mereka dewasa, tapi dalam masa yang sama tidak melupakan tanggungjawab keperluan kita untuk memberikan kefahaman Al-Quran kepada anak-anak. Jadi saya tanya, mudah-mudahan akan terus maju, berkembang dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat.